Kejap. Tengok video ni sampai habis. Saya share dengan korang cara untuk tempah owning dengan kami A to Z semudah ABC dengan iGuts. Saya tahu ramai dalam kalangan korang yang takut nak tempah owning untuk yang pertama kali. Takut kena tipu, takut dah bayar deposit, lepas tu installer lesak, hilang, bungkus, lari ke negara lain. Yang risau, saya ada solusi. Tuan-tuan yang risau, saya akan ceritakan prosedur ataupun cara-cara untuk tempah owning dengan iGuts. Langkah yang pertama adalah DM saja TikTok kami. Korang tekan link 3 dan boleh terus WhatsApp dekat area rumah tuan-tuan. Ada Melaka, Negeri Sembilan ataupun negeri-negeri lain. Seterusnya, bila korang dah buka WhatsApp, dah reply, korang jangan risau, 5 minit sahaja customer service kami akan respon pertanyaan korang. Langkah yang ketiga, kami akan tanya lokasi tuan-puan berada dekat mana. Sama ada dekat Melaka, dalam Melaka ni dekat mana? Piasing ke, Baja, kan? Mumbai. Saya nak tahu supaya apa? Langkah yang keempat, kami akan hantar salesperson kami untuk terus direct ke rumah tuan-puan untuk buat kiraan bajet. Kita nak ukur rumah tuan-puan, panjang, lebar, tinggi, untuk kami buat tempahan owning. Tuan-puan jangan risau, salesperson kami bukan sahaja available pada weekdays, weekend pun boleh. Nak satu Ahad pun tak ada masalah. Dan yang kelima, lepas tuan-puan dah tahu design apa yang tuan-puan nak pakai dan harga yang bersesuaian dengan bajet tuan-puan, boleh terus buat booking. Dan langkah yang keenam, tunggu jadual pemasangan dalam tempoh 2 ke 4 minggu. Kita ikut tempoh pemasangan lah untuk well-being, kan, untuk buat owning tuan-puan. So dia makan masa lah. Dia bukan macam 3D printer terus siap. Dia kena tunggu. Beribu customer kami yang melalui prosedur ini, dan ini adalah yang paling cekap dan yang paling memudahkan klien untuk buat tempahan owning dengan kami. Explosions.